Selamat datang ke Nadi Warga. Yang tersirat kami bongkar. Ketika kehidupan seharian rakyat terus dihimpit oleh kenaikan kos sara hidup, peluang pekerjaan yang tidak seimbang, dan rasa letih terhadap drama politik yang berulang, pergolakan di dalam sebuah parti pembangkang utama kembali mencuri perhatian. Di permukaan, isu ini kelihatan seperti perebutan kepimpinan dan strategi dalaman. Namun bagi warga biasa, yang lebih penting ialah kesannya terhadap kestabilan politik. Keupayaan pembangkang menawarkan alternatif yang meyakinkan, serta fokus sebenar terhadap masalah harian rakyat. Di tengah konflik yang semakin terbuka, muncul cadangan jalan tengah menggandengkan dua tokoh kanan sebagai formula meredakan perpecahan. Persoalannya, adakah kompromi kepimpinan ini benar-benar mampu menenangkan keadaan, atau sekadar memindahkan masalah ke hadapan tanpa menyelesaikan puncanya? Menurut laporan Free Malaysia Today bertajuk Gandingan Hamzah, Razzi Jalan Tengah Selesai Konflik Bersatu, kata penganalisis, seorang penganalisis politik dari Universiti Teknologi Malaysia, Mazlan Ali, berpandangan bahawa cadangan menggandengkan Timbalan Presiden Bersatu, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, bersama Naib Presidennya, Datuk Seri Razzi Jidin, dilihat sebagai jalan tengah untuk meredakan konflik dalaman yang semakin melebar. Laporan tersebut menyatakan bahawa gesaan supaya Tan Sri Muhyiddin Yassin berundur sebagai Presiden Parti semakin kuat, mencerminkan perpecahan yang kian mendalam dan berpotensi menggugat masa depan parti jika tidak diurus secara tersusun. Menurut penganalisis itu, peralihan kepimpinan kepada Hamzah dan Razzi dilihat berupaya memenuhi kehendak pelbagai pihak berkepentingan, khususnya PAS, yang sering dianggap rakan gabungan paling penting dalam PN. Laporan itu turut memaklumkan bahawa PAS dikatakan cenderung memihak kepada gandingan Hamzah dan Razzi, selain wujud perbezaan pandangan antara PAS dan Muhyiddin dalam beberapa isu pengurusan parti serta hala tuju gabungan. Laporan yang sama juga menjelaskan bahawa penganalisis tersebut menolak dakwaan yang meletakkan tanggungjawab prestasi lemah PN dalam pilihan raya negeri Sabah baru-baru ini di bahu Hamzah. Keputusan di Sabah dinilai lebih mencerminkan sentimen tempatan dan dinamik politik setempat berbanding kegagalan kepimpinan di peringkat pusat. Menurut laporan itu, menyalahkan Hamzah atas keputusan yang kurang memberangsangkan dianggap tidak adil dan lebih menyerupai usaha mencemarkan reputasi beliau. Cadangan rombakan kepimpinan ini turut dikaitkan dengan gesaan Ketua Bersatu Kepong, Ahmad Nizar Sani, yang mengusulkan gandingan Hamzah dan Razzi untuk memimpin parti ke arah pilihan raya umum akan datang. Nizar menyatakan bahawa kegagalan Muhyiddin meredakan ketegangan dalaman, kebimbangan terhadap hubungan parti dengan PAS, serta keperluan kepada kepimpinan baharu yang lebih segar dan inklusif menjadi antara faktor utama gesaan tersebut. Laporan itu juga menghuraikan peranan Razzi Jidin yang digambarkan sebagai pemimpin berfikiran terbuka, berlatar belakangkan akademik, dan cenderung berkecuali dalam urusan parti. Razzi dilihat berpotensi menjadi jambatan perdamaian antara Kem Muhyiddin dan Kem Hamzah, serta mampu mengimbangi ketegangan semasa. Walaupun Razzi dilaporkan hadir ke pertemuan di kediaman Muhyiddin di Bukit Damansara yang diboikot oleh Kem Hamzah, penganalisis berpendapat kedudukan Razzi sebagai tokoh berkecuali masih relevan untuk memainkan peranan pendamai. Pada masa yang sama, laporan itu memetik pandangan seorang lagi penganalisis dari Akademi Nusantara, Azmi Hassan, yang lebih berhati-hati terhadap cadangan gandingan Hamzah dan Razzi. Menurut beliau, seruan perubahan itu mungkin datang daripada Kem Hamzah sendiri, dan Razzi mungkin lebih sesuai digandingkan dengan seorang lagi pemimpin yang benar-benar tidak berpihak agar peranan pendamai dapat dimainkan dengan lebih neutral. Azmi turut menegaskan bahawa walaupun Muhyiddin masih mempunyai sokongan di peringkat kepimpinan tertinggi, Hamzah dilihat lebih kuat di peringkat akar umbi. Dari sudut pandang Nadi Warga, cadangan jalan tengah ini tidak boleh dibaca semata-mata sebagai permainan kerusi kepimpinan. Ia perlu difahami sebagai simptom kepada krisis yang lebih besar dalam pengurusan perbezaan dalaman sebuah parti yang sedang bergelut mengekalkan kesepaduan dalam gabungan. Apabila konflik dalaman berlarutan, kesannya bukan hanya kepada imej parti, tetapi juga kepada keupayaan pembangkang menjalankan peranan semak dan imbang yang berkesan. Bagi warga, pembangkang yang lemah dan terpecah tidak membantu menekan kerajaan agar lebih responsif terhadap isu kos sara hidup, perumahan, peluang pekerjaan, dan kebajikan sosial.
Cadangan menggandengkan Hamzah dan Radzi membawa implikasi terhadap legitimasi dalaman parti. Hamzah sering dilihat mempunyai sokongan yang lebih ketara di peringkat akar umbi, suatu aset penting dalam menggerakkan jentera ketika pilihan raya. Radzi pula membawa profil sederhana dan teknokratik yang boleh meredakan kebimbangan sebahagian pemimpin elit. Dalam teori kepimpinan organisasi politik, gabungan antara tokoh yang kuat di lapangan dengan tokoh yang dilihat berkecuali berpotensi menstabilkan keadaan. Namun, keseimbangan ini hanya bermakna jika kedua-duanya diberikan mandat sebenar untuk membuat keputusan strategik. Jika gandingan itu sekadar simbol kompromi tanpa kuasa substantif, konflik lama berisiko muncul semula dalam bentuk baharu. Hubungan dalam gabungan PN turut menjadi faktor penting. PAS bukan sekadar rakan gabungan biasa, ia mempunyai jentera akar umbi yang luas dan disiplin organisasi yang kuat di banyak kawasan. Apabila wujud persepsi bahawa PAS lebih selesa dengan tokoh tertentu dalam bersatu, tekanan terhadap kepimpinan tertinggi parti untuk menyesuaikan strategi menjadi lebih kuat. Menolak isyarat rakan gabungan berisiko melemahkan keserasian gabungan, manakala menerima tanpa proses dalaman yang telus boleh menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan kem yang lain. Dalam politik gabungan, persepsi kesepaduan kepimpinan sangat mempengaruhi keyakinan penyokong. Pergolakan terbuka mudah mengaburkan mesej kempen dan mengalihkan fokus daripada isu rakyat. Isu prestasi di Sabah pula menunjukkan betapa pentingnya parti membezakan antara faktor tempatan dan faktor kepimpinan pusat. Pilihan raya negeri sering dipengaruhi oleh personaliti calon, isu setempat, dan dinamika gabungan di peringkat negeri. Menjadikan keputusan Sabah sebagai bukti kegagalan individu tertentu boleh mewujudkan naratif politik yang selektif dan tidak adil. Jika punca sebenar kekalahan berpunca daripada kelemahan strategi tempatan atau kekangan jentera, pembaharuan di peringkat pusat tidak semestinya menyelesaikan masalah di lapangan. Bagi warga Sabah, yang lebih penting ialah sama ada parti mampu belajar daripada realiti setempat dan memperbaiki pendekatan di peringkat akar umbi, bukan sekadar menukar wajah kepimpinan di pusat. Gesaan supaya Muhyiddin berundur pula mencerminkan persoalan lebih besar tentang keupayaan kepimpinan mengurus konflik. Dalam mana-mana parti, pemimpin yang gagal menenangkan perpecahan dalaman akan berdepan krisis legitimasi. Namun, peralihan kepimpinan yang tergesa-gesa tanpa proses konsensus yang kukuh berisiko mencetuskan perpecahan baharu. Di sinilah peranan tokoh yang dilihat berkecuali menjadi penting sebagai pemudah cara dialog dalaman yang tulen. Bagi warga, yang diharapkan bukan drama peralihan kuasa, tetapi kestabilan yang membolehkan pembangkang fokus membina alternatif dasar yang praktikal. Akhirnya, bagi warga yang memerhati dari luar gelanggang politik, persoalan terpenting bukanlah siapa yang memegang jawatan, tetapi sama ada parti-parti politik mampu mengurus perbezaan secara matang dan kembali fokus kepada isu rakyat. Sekian nadi warga untuk hari ini. Jika anda mahu terus memahami apa yang tersirat di sebalik berita, tekan like, kongsikan, dan subscribe. Nadi warga yang tersirat kami bongkar.